Okey, komponen seterusnya yang kita nak tengok adalah, um, look at. Jadi look at ni, komponen ni, dia akan buat objek tu sentiasa melihat target atau kamera. Jadi apa saya nak buat? Saya nak letak dia pada cube. Okey, saya select cube, saya letak pada cube. At. Jadi look at ni, dia ada target, keep up direction, copy target rotation, update setting in editor. Okey, jadi dia nak tengok siapa? Saya nak bagi dia tengok, sphere. Okey, sphere. Okey, jadi sphere ni, invert forward ni kita boleh terbalikkanlah dia punya depan belakang tu. Sphere ni, sebelum ni kan kita ada drag control, saya tutup, saya buka semula drag control, sphere ni. Okey, sekarang ni kita test. Okey. Okey, jadi kita tahu kita ada script height, jadi kita kena klik, keluar, kita boleh drag kita tengok. Okey, kita tengok, tube tu akan sentiasa memandang, objek kita tu lah. Okey, jadi default dia, kalau kita tak ada objek dekat sini, dia akan sentiasa memandang kamera objek ni. Okey, kalau kita none-kan dia, dia akan sentiasa memandang, kamera. Kalau kita letak dekat, cube, okey, dekat cube kita off-kan kita punya, target, kita tengok dia akan, hide on start saya off supaya saya nak dia terus keluar. Jadi kali ni dia akan tengok kamera lah, dia berbanding dia tengok. Jadi kalau kita tengok nampak dia akan sentiasa melihat kamera. Okey, jadi itu adalah look at. Okey, terima kasih.